Okey, selamat kembali kita ke dalam dunia Ayub. Dunia Ayub. Ya, setiap kali kita muncul di skrin ini, kita mesti kata dunia Ayub. Ya, betul. Ya, apa-apa dunia Ayub. Dunia Ayub. Okey, Ayub, sekarang ni kita duduk di bahagian pertanian. Betul. Okey, jadi kita ingin kata membiakkan tumbuhan. Salah satu kaedah dia adalah kaedah tut Ayub. Tut. Okey, macam mana tut tu Ayub dibuat? Ni Okey. pokok apa dia Ayub? Jadi pokok jambu batu. Jambu batu ada buah ke Ayub? Ada sebiji ni. Tapi kecil macam lagi Ayub. macam tak membesar, tak Tak membesar. cukup baja. Yang ni kita kena tambah baja rasanya Ayub. Okey Ayub. Jadi kita buat ke depan macam ni Ayub. Okey Ayub, cuba kita cerita. Ni kaedah dia macam ni, sahabat. Maksudnya kaedah tut, kita kupaskan kulit di bahagian dahan. Lepas tu kita kikis sedikit. Lepas tu kita terus balut je dengan menggunakan medium semayan atau apa-apa kata unsur lah, unsur tanah, sabuk ke tak kisah. Kalau kita nak letak penggalak akar pun boleh juga Ayub. Jadi inilah rupa dia Ayub. Sekarang ni kita nak potong ni, nak tanam lah macam mana? Kita nak potong dan kita nak ambil dia, nak jadikan anak benih baru Ayub. Jadi kita tunggu dia keluar akar Ayub. Biasa dalam sebulan atau sebulan lebih Ayub, bergantung kepada media ni nampak akar. Nanti kalau dah nampak Ayub, nanti keluar akar ni. Kalau dah nampak akar nanti ni, baru kita potong dan kita tanam pada tempat yang kita nak tanam Ayub. Jadi Ayub suka dengan pokok jambu ni Ayub. Ayub sejak kita makan buah jambu tu, Ayub sayang pada pokok-pokok jambu ni. Pokok jambu jadi sayang so, ni pokok bunga comel dah berbunga Ayub dah. Ya, tapi jadi cuma dia tak baja, dia isi dia kecil kan. Ya, jadi dalam dunia Ayub ni Ayub, dunia ni pelbagai sebenarnya kehidupan Ayub dah. Betul. Kata kalau dengan manusia tu dengan kaedah manusia, dengan kaedah pokok, dengan kaedah pokok pula dengan pembiakan dia, betul tak Ayub? Betul. Ya, jadi sahabat, kami di dalam dunia Ayub. Ya, komen, subscribe di dunia Ayub terbaik.